Kau tahu tak? Aku tengah sibuk apa yang korang kecohkan dekat sini. Yang korang telefon. Kau tahu waktu korang tengah telefon tu, aku tengah ambil gambar dengan kangaroo. Sebab ada kangaroo tu rupa sama macam Pak Kodi. Alamak! Macam adik-beradik kembang. Pak De, sekarang ni Pak De, kangaroo semua tak penting Pak De. Bukan sekarang. Ada benda lagi penting berlaku dekat Pekaluk ni Pak De. Okey, beritahu. Lola dah hilangkan anak Mona. Apa? Ya. Astagfirullahalazim. Lola. Lola nak jaga betul-betul je, tapi ni semua salah bijak kau je. Diorang yang tak jaga baby betul-betul. Apa pula salah kau ah? Engkau hilangkan dia. Kau. Pak Din tak sangka, Lola. Rupanya memang cantik. Leher jinjang, kaki panjang, pinggang rampiang. Ramping. Tapi rupanya perangai hodok. Lola tak berhati ya. Dalam kes ni mentah-mentahlah saya ni janda. Aku ambil kesempatan. Ni semua salah. Saya akan salahkan Lola dengan Pak Din. Lola jaga elok dah baby tu. Cuma malam tu Lola penat sangat. Lepas tu Lola senggugut. Lupa tutup pintu. Lepas tu Lola... Budak tu kena colek kot. Alah. Kau duduk. Perempuan kalau dah mata kecil macam ni, muka cengkuk ini mesti ambil bahan terlarang, Pak De. Bijan, Kojak. Saya terjumpa baby ni dekat tepi jalan.